ingatkan lagi pada diriku, atau sengaja kamu mau menyakitiku. Ingatkan lagi kali terakhir ku mendengar suaramu bilang padaku rindu. Aku hanya mau dirimu tahu, kau bisa aja telepon selalu. Oh, ku tahu banyak mau bicara, ku kan selalu ada. Bisa aja telepon selalu. Oh, selalu. Oh, sekarang ni Aunty salahkan Fatin. Aunty tahu tak, Fatin ni sanggup bangun pagi semata-mata nak pergi pujuk Is kat rumah Aunty tahu. Lepas tu dia boleh buat macam ni dekat Fatin. Niat tu dah betul dah. Tapi cara tu salah. Aunty sendiri tengok, Is nak naik tangan kat Fatin. Yelah Fatin. Fatin nak hina kawan baik dia. Mestilah dia bengang. Lah betul apa Fatin cakap? Tak kisahlah betul ke tak betul ke. Sekarang ni Fatin dah buat dia bengang. Buatnya dia tarik diri dia. Tak nak kahwin dengan Fatin macam mana? Hari tu sekarang Fatin nak buat apa? Fatin ni girlfriend dia. Tapi Fatin sendiri lupa hari jadi dia. Hari ni hari jadi dia. So buat sesuatu. Buat surprise. Pujuk dia. Assalamualaikum. Salam. Fira, awal balik. Tak kerja ke? Syazah pun. Kenapa balik awal? Bos kata suruh balik. Dia cakap Fira tak fit untuk kerja. Eloklah tu. Kalau ikutkan perasaan sangat, kena pecat nanti. Ni, Umi tanya ni. Kenapa Syazah balik awal? Syazah, bos Syazah suruh Syazah balik awal ni sebab malam sekarang Syazah kena teman dia jumpa klien from Brunei. Kita kena teruskan hidup ni. Putus cinta tu tak sakit tau. Yang sakitnya bila kita putus asa. Syazah, kenapa cakap dengan adik macam tu? Umi, Syazah tak faham lah. Kenapa dia kena bersedih sama macam tu? Dia baru je kenal Iman kot. Lepas tu nak gatal sangat kahwin. Syazah kena faham. Cinta datang tak menduga. Pergi meninggalkan luka. Syazah tahu. Umi dan Baba nak menantu dari Fira. Sebab Syazah tak dapat nak kasih menantu kan. Tapi tak semestinya Umi dan Baba kena korbankan Fira. Tengok apa dah jadi kat dia sekarang. Syazah, benda dah jadi. Orangnya pun dah arwah dah. Tapi Umi minta tolong sangat dengan Syazah. Layanlah adik tu elok-elok. Cakap dengan dia baik-baik. Tak kesian ke dekat adik? Umi, yang mati tu laki Fira je tahu. Takkan satu keluarga kena berkabung dengan dia. Kecuali lah Fira tu penyakit mental. Tak adalah, tadi aku ajak dia keluar. So dia cakap dia nak jaga mak dia.
nak teman mak dia, okeylah, cakap baguslah. Anak teman mak, kan? Jadi masa aku lah kena teman kau kan? Kau lah, siapa lagi aku ada. Tak boleh Is, kau kena... Kau tengok, kau kena sweet-sweet macam tu. Macam mana? Jauh Temenong. Pak. Oh. Patutlah Papa mesej. Is tanya kat mana punya Papa nak jumpa Is lah. Papa kan dah lama tak kopi-kopi dengan Is. Kalau kat rumah tu, Mama pasang telinga. Tak baiklah Papa ni. Kutuk Mama macam tu. Is, kalau Is tak nakkan Fatin, terus terang dengan dia. Tak payah nak paksa seksa diri apa semua. Hai. Bukan dulu ke Papa beria-ia suruh Is dengan Fatin tu? Dah lain pula. I don't want you to risk your future. Is decide. Tapi jangan beritahu Mama pula Papa yang suruh. Takut Mama Apa tak ada? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Isman. Happy birthday to you. Is, I doakan you supaya hidup senang, kaya raya dan bahagia. Alah comel. Itu je lah pun yang you tahu. Kaya senang, kaya senang. Tak ada ke doa, usaha, tawakal dalam hidup? Tak ada. You ni kenapa ni? Boleh tak you cuba appreciate apa yang I buat untuk you birthday celebration ni semua? Appreciate. Okey, I tanya you. Mana you masa birthday tahun lepas? 2 tahun lepas? 3 tahun lepas? Mana? Batang hidung you pun I tak nampak. Tapi kalau birthday you, I lupa nak call 12 malam tu, you dah maki hamun I dah. You dah marah, you dah tengking I dah. Lepas tu you harap I bawa you pergi tempat makan yang mahal-mahal. You harap hadiah yang mahal-mahal daripada I. Ada ke? Is, boleh tak hargai apa yang Fatin buat ni? Jangan macam ni. Alah, tu pun sebab Mama yang suruh kan? Is, I ni perempuan tau. You dah berapa lama tangguh perkahwinan kita, lepas tu you expect I layan you baik. Bagus semua. You tahu tak? Hidup ni tentang memberi, menerima dan harapan. Kalau you mengharap orang untuk menjaga you, membahagikan you, jadi you kena jaga dan bahagikan orang tu juga. Is, Papa minta maaf. Papa tak tahu pasal semua ni. Tak apalah. Tak salah apa-apa pun. Apa masalah ni? Nanti. Fatin? Bisa aja telepon selalu. Oh, bisa aja telepon selalu. Oh, selalu. You kenapa ni? Macam mudi je. Alah. Stress rinsing. Okey. Alright, I memang pakar dalam merawat stres orang ni. You nak I hiburkan you tak? Maksud you? Okey, you minum dulu. Habiskan air, kejap lagi kita check in. Lepak berdua dekat hotel, hilangkan stres, hilangkan tension. Okey? You think I'm cheap? Syazah. Syazah.
You kenapa dengan you ni? Mudi tak tentu pasal. Ha? I just nak tolong you je. Melepak berdua dekat hotel tak semestinya buat benda yang tak baik. Tak percaya kat I ke? Ha? Okay, I'm sorry, okay? I know I overreacted. I teringatkan my friend. You can tipu. Boyfriend dia tu, dia letak ubat dalam air dia. Lepas tu, buat dia hayal. Bawa dia ke hotel and then she got pregnant. And now she's dead. Dia mati sebab lelaki tu tak bertanggungjawab. You faham tak? Okay. Listen. Tak semua lelaki sama, okey? Jangan samakan I dengan dia. You pun tahu I sayang you. Takkan I nak ambil kesempatan kat you pula? Kan? I don't know. I cuma stress lah. I tension dengan keadaan kat rumah. I hate it. I faham. Syazah macam ni. You kan ada I. You pun tahu I akan sentiasa ada untuk you. Kalau you stress, you tension, you serabut, you lemas, you malas nak fikir, you boleh call I, mengadu dekat I, cerita dekat I. I akan sentiasa ada. Bila-bila. Anytime. Okay? Ya, Ayah Haji. Sekarang ni Is memang tengah duduk mencari dia lah ni. Tak apa. Ayah Haji jangan risau. Kalau Is jumpa je dia, Is terus bagi tahu Assalamualaikum. Kelai. Manalah kau pergi ni, Syafira? Tinggi sangat ni. Apa ni? Lepas apa ni pegang saya? Syafira, sabar. Saya tahu awak tengah sedih, tapi ini bukan cara dia. Apa awak ingat saya nak bunuh diri? Ilan, bukan awak nak terjun ke? Nampak macam nak terjun je. Awak ingat saya ni jahil sangat nak bunuh diri? Manalah tahu, tadi sampai Ayah Iman call saya kata awak hilang, itu yang saya cari awak. Ayah Iman call awak? Sebab parents awak call dia orang. Lepas tu saya fikir macam mana nak cari awak. Baru saya teringat yang awak suka pergi tempat tinggi macam ni. Itu saya jumpa awak. Supaya tak jadi apa-apa. Awak ingat saya ni nak bunuh diri? Saya ni kan orang Islam. Alhamdulillah. Cute jugalah awak kalut. Muka stres ke? Dah, jom. Kejap tunggu. Ambil basikal awak ni. Boleh tak? Boleh. Jalan awak. Allah. Izman. Is, pakcik nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana Is tolong pakcik dengan makcik carikan Fira sampai dapat. Tak apa pakcik, tu hal kecil je. Sejak Iman tak ada, dah lama kami tak jumpa Izman kan? Kalau tak dulu dekat mana ada Iman, dekat situlah ada Iman. Izman. Nama dah dekat-dekat, susah makcik nak menyebutnya. Ma, Fira mana Fira? Ada kat atas. Oh. Fira, Baba nak cakap sikit dengan Fira. Lain kali jangan buat perangai sampai menyusahkan Is, melibatkan diri Encik Fira. Ya? Is, sorry tahu pasal apa yang saya cakap dengan awak masa video call hari tu. Oh, tak apa. Saya dah lama lupa kan apa. Fira nak minta maaf dekat semua. Fira
tak ada niat pun nak susahkan hati semua orang. Fira masih waras. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fira! Where have you been? Masa kau cari tau? Okey tak? Okey. Hey! Kau yang bawa adik aku keluar kan? Syazah, jangan cakap macam tu dengan tetamu. Sepatutnya Syazah kena ucapkan terima kasih pada Is. Sebab Is yang berjaya jumpa Ira kan? Tak apalah. Makcik, saya minta diri dulu ya. Assalamualaikum. Is, terima kasih tau. Sama. Terima kasih. Okey. Baik-baik je lah, Is. Yep. Baik-baik buat kereta. Lain kali janganlah buat tetamu macam tu. Nanti apa pula dia fikir? Dahlah dia tolong selamatkan adik kamu. Ya, Kumi. Tanta, dia tu saja ambil kesempatan kot. Umi, tak payahlah marah Kak. Ni semua kan salah Fira. Fira janji. Fira cuba move on. Buat apa? Tengah hantar email dekat Is. Email lah, saya tak WhatsApp ya. Fatin nak tulis panjang ni, biar dia tahu isi hati Fatin. Fatin, kalau orang tu tak nak, boleh tak jangan gigih sangat? Abang ada. Yes lah. Abang berapa kali Fatin nak cakap? Fatin cuma sayangkan Is je. Kenapa abang susah sangat nak faham? Fatin. Ku kan selalu ada, bisa je telefon selalu. Ku kan selalu ada, bisa je telefon selalu. Masa awak call cakap Iman dah tak ada tu, saya terkejut sangat. Handphone sampai tercampak. Bila nak on balik handphone tu rosak. Pergi hantar repair, nak on balik, WhatsApp semua hilang. Lah. Maknanya awak kena install balik lah semua. Saya terkilan. Mesej saya dengan Iman semua hilang. Yang ada pun satu je pesanan suara. Itu pun yang masa first kali saya hantar kat dia. Saya rekod dulu sebelum hantar kat WhatsApp. Tu yang saya dengar banyak kali. Awak kena tahu tau yang sebenarnya kematian ni semua dah ditentukan oleh Allah sejak pada azali lagi. Jadi sebenarnya dalam soal ni tak ada siapa pun salah. Dan kita boleh mengenang, tapi kita tak boleh terlalu meratap sebenarnya. Saya tahu Iman tu cinta pertama awak. Tapi nanti akan datang cinta kedua kan? Kalau cinta pertama tu indah, mungkin cinta kedua tu sejati. Kan? InsyaAllah. Buat masa sekarang ni saya tak nak fikirlah soal kahwin, soal kasih ni semua. Saya cuma kesian dekat Umi dengan Baba. Sebab diorang banyak keluarkan duit untuk majlis tu. Tapi tak ada rezeki. Bawa! Ulat gonggok lah. Banyaknya situ pada. Ulat pun nak geli. Saya pun geli lah. Ulat kan. Dah lah awak, jom lah kita balik. Saya hantar awak. Jom. Ni, Sweetie Bani macam mana? Tak apalah, saya datang mengayu, balik mengayu jugalah. Awak lupa Ni, Sweetie Bani awak pernah naik atas kereta saya dulu tau. Jomlah, dia boleh naik sekali lagi. Awak boleh naik kereta saya boleh hantar awak balik. Tapi sebelum tu kita boleh singgah minum, kan? Okeylah. Cantik. Jom.
Nah, awak pakai helmet. Saya ada mesej dia pesanan suara. Tu yang ditunggu sangat tu. Tapi bila saya dapat mesej dari dia balik, cara dia macam merajuk. Saya tak tahulah kalau dia dapat pesanan suara tu ke tak. Kalaulah dia tak dapat. Masya Allah. Aku yang salah faham ni. Minta maaf, Man. Aku save nama aku kat handphone dia, Izman Shah. Dia save pula nama Iman, Iman sayang. Aduh. Memanglah boleh tersilap. Abang dah telefon ke semua tetamu kita, pihak catering? Cakaplah yang majlis kita tu tak jadi buat. Belum lagi, Zah. Abang pun tak tahu kenapa hati abang rasa berat nak telefon cakap tak jadi. Fira macam mana? Fira okeylah. Sejak dia berkawan dengan Izman ni nampaklah yang dia tu ceria sikit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa? Waalaikumsalam. Masuklah. Masuk. Masuk. Sila duduk. Ni datang nak jemput Fira kan? Duduk. Fira ada kat atas tu tengah bersiap. Oh, ya ke? Itulah Fira ajak saya teman dia pergi butik tu untuk nak cancelkan booking. Lagipun butik tu klien saya punya. Tapi tak tahulah boleh dapat ke tak refund deposit tu, kan? Tapi kalau tak boleh pun nak macam mana, kita kena cancelkan juga. Makcik, apa kata tak payah cancel? Saya ganti tempat Iman. Awak ni serius ke nak kahwin dengan Fira? Itulah pakcik, saya tahu cara saya ni tak berapa proper, tak ikut adat. Dan saya buat keputusan ni tak ikut nafsu pun. Sumpah. Saya cuma nak tebus kecewa Syafira itu je. Izman, makcik nak tanya betul-betul ni. Perkara ni bukan boleh buat main ya. Izman betul ke cintakan Fira? Kalau boleh, jangan paksa diri tau. Fikir betul-betul. Fira dah tahu? Itu yang saya ingat, saya bagi tahu pakcik dengan makcik dulu. Lepas tu baru saya bincang dengan Fira. Izman, boleh kita cakap sekejap kat luar? Saya tak sangkalah awak layan saya baik. Rupanya ada udang sebalik batu No. Boleh tak awak dengar dulu apa saya nak cakap? Nak dengar apa? Saya dah dengar dah tadi. Awak ingat tak? Awak yang pujuk saya untuk terima Iman, tapi sekarang ni awak nak manfaatkan keadaan. Jujur ke tu? Fira, tapi saya yang kenal awak dulu kan? Saya cinta Iman, bukan awak. Ni ke cara bersahabat dalam Islam? Bila sahabat dah tak ada, rimbat tunang sahabat. Bukan. Fira, bukan. Saya tak buat keputusan terburu-buru. Dah 3 malam turut dah saya buat istikharah. Mungkin jawapan pada istikharah awak tu tak betul lah. Sebab nafsu awak kuasai fikiran. Fira. Izman, saya rasa mulai hari ni awak dah tak payah dah jumpa saya. Okey? Saya tolak lamaran awak.
Sebab saya tak nak dituduh perampas kekasih orang. Fira, sebelum Fira menolak sesuatu keputusan tu mentah-mentah, fikirkan dulu. Baba dengan Umi ni salahkan Fira ke? Tolak permintaan Izman tu? Tak ada, bukan salahkan Fira. Fira pun tahu kan, Umi dengan Baba tak pernah orang kata nak menentukan jodoh anak-anak. Okey, cuma Umi dengan Baba nak Fira fikir sedalam-dalamnya, fikir elok-elok yang mana terbaik untuk Fira. Fikir dengan hati yang tenang, fikiran yang waras. Jangan ikutkan perasaan sangat. Umi, Izman tu sahabat Iman. Jadi apa salahnya bersahabat? Riak wajah dia, percakapan dia, semuanya mengingatkan Fira dekat Iman. Diorang tu ibarat two men in a circle. So macam mana Fira nak kahwin dengan lelaki yang boleh mengingatkan Fira pada cinta Fira? Fira kena tahu juga, Fira, apa sebabnya Allah buat yang Fira berkenalan dengan Izman dulu. Mesti ada sebab. Sebab dia nak kenalkan dengan lebih rapat lagi Iman dengan Fira. Dan Fira kena tahu kenapa Allah tarik nyawa Iman dulu. Sebab dia nakkan sesuatu persahabatan itu kekal abadi. Dan dia nak Izman menjaga Fira dengan sebaik mungkin sampai bila-bila pun. Bagi kami lah, Izman tu baik sangat. Dia sama je dengan arwah Iman. Yang penting dia boleh jaga Fira. Umi, Izman tu dah ada girlfriend dah. Dia nak kahwin tak lama lagi. Iman. 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 Is. Iman. Is mimpi mengucap, Is. Is mimpi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Is mimpi Iman lagi. Berapa kali Fatin nak cakap dengan abang? Fatin tak nak ikut abang pergi Bangkok. Fatin, sebulan je Fatin. Itu je abang minta. Abang tahu kan Fatin nak kahwin dengan Is? Fatin tak habis dengan Is tau. Dia ada kisah pasal Fatin ke? Tak ada kan? Dia ada balas email? Dia masih pedulikan Fatin. Trust me, he will. Mak Lang, tolonglah nasihat anak Mak Lang ni. So dia move on. Mak Lang bagi masa sampai hujung bulan ni je. Tak apa. Kita sabar je dulu. Assalamualaikum Fatin. Assalamualaikum. Siapa tu? Fatin. Aunty. Kenapa tak cakap nak datang? Aunty ada hal ni. Aunty nak minta tolong Fatin ni. Situ. Aunty tahu ke kat mana? Tak. Fatin teman Aunty ya. Okey, Aunty tunggu kejap. Fatin ambil beg. Jom. Kelang kabut macam tu. Cakap pun tidak. Siapa? Awak buat apa? Saya nak keluar pergi audit. Saya jumpa awak ni sebab saya nak jelaskan pasal perkara hari tu supaya awak faham. Saya dah faham dah.
Satu benda je saya nak cakap. Perkahwinan kita ni takkan terjadi. Okay, walaupun awak 1000 kali lebih baik dari Iman. Tapi Fira, at least takkan kita tak boleh kawan supaya kita kenal hati budi masing-masing. Sebab saya betul-betul serius, saya memang nak jaga awak. Saya masih ada keluarga. Okay, Baba masih hidup lagi. Dia boleh jaga saya. Lain maksud dia tu. Fira. Izman, saya tak cintakan awak dan saya takkan jatuh cinta dengan awak. Full stop. Nanti ni betul ke jalan nak pergi rumah orang yang buang saka tu? Yelah, kawan nanti dah pergi dah minggu lepas. Inilah jalannya. Memanglah pusing-pusing tapi inilah jalannya. Kenapa jalan dia seram sangat, Aunty? Janganlah cakap macam tu. Budak ni macam. Aunty. Kita patah balik je lah, Aunty. Fatin takutlah. Jom. Apa dah takut? Janganlah. Nak sampai dah ni. Aunty, lambat! Lambat! Yes, Pa. What? Mama accident? Aunty! Apa jadi dengan kita ni, Aunty? Tiba-tiba ular datang makan kita ke? Apa ni? Janganlah takut. Tempat dia selamatlah. Aunty punya apa tu, Aunty? Ini apa? Kau ni nak kau orang lah. Cepatlah, Aunty. Kita nak buat apa? Aunty dah call dah uncle tadi. Lepas tu, uncle cakap, dia suruh Is ambil kita. Is? Yalah. Habislah kita, Aunty. Kena sekolah dah lagi. Ni barang-barang yang arwah beli untuk hantaran Fira. Jadi kami pun tak tahu nak buat apa dengan barang ni. Eloklah kami panjangkan pemberian ni sebagai hadiah untuk Fira. Betul tu. Iman nak sangat Fira guna barang-barang ni. Haji Ajah, saya memang tak ada masalah nak terima barang-barang ni. Cuma apa tu? Cuma Fira ajalah. Saya tak pasti dia boleh simpan barang Iman ataupun tidak. Sebab dia masih lagi bersedia je. Masya Allah. Macam mana arwah sayangkan dia, macam tu jugalah dia sayangkan arwah. Fira tu memang macam tu Hajar. Dia tu memang susah sangat nak suka dengan seseorang. Sian Fira. Tapi itu dia lah. Siapa kita ni nak tolak ketentuan Allah Ta'ala. Habis tu, Is ingat kita orang ni buat kerja bodoh lah. Bukan, Ma. Apa yang Mama buat tu tak betul. Habis tu nak betul macam mana? Dah Is setiap malam mengigau. Mama ingat kena rasuk ke? Kena buatan orang ke? Kena badi orang mati ke? Astaghfirullahalazim, Ma. Merepek lah. Merepek benda tu semua ada tau. Wujud. Ya, kalau benda tu wujud sekalipun, apa juga kita kena balik pada Allah. Tu dalam Al-Quran tu macam-macam penawar penyakit ada. Kenapa Mama nak kena percaya benda syirik? Amboi, Ustaz Is bertazkirah pula dengan kita, ya? Bukanlah Mama. Is ingatkan je. Sebab benda tu berdosa besar. Is, ada cakap you ni semua dia aunty tau. I teman je. I tak tuduh apa-apa pun. Alah, cari tengok I pun I tahulah. Pak Haji. Bila sampai KL? Baru sampai. Terus main sini. Fira sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Fira, nanti boleh kita bincang sekejap.
Nah, ini dia proposal terbaru hotel bos you. Dia janji tolong I kan? Please. Tapi you jangan anggap I nak ambil kesempatan kat you pula tau. Sumpah. Sumpah I ikhlas dengan you. Cuma you tahulah sekarang ni I memang perlukan projek. That's why I minta tolong you. But if you tak boleh tolong pun tak apa. It's okay. I faham. I okay. Oh. It's not that. It's not about this. It's about my sister. Oh. Macam mana dengan adik you? Dah boleh move on dah? Well, dia dah macam biasa dah. Dah pergi kerja semua tu. But risaukan dia lah ni. not just that, tapi sekarang ni I kesian ke parents I. Kenapa? Macam nak cakap okay. Adik I ni jenis yang memang dengarlah cakap my parents. You faham? Okay. Faham. Tentang family, all that jazz. Tapi I, on the other hand, Syazah, why not kalau kita je yang kahwin? Mana tahu kalau kita kahwin dapat happykan family you, parents you, and at the same time adik you pun boleh move on. Kan? Baba dengan Umi cakap Izman melamar Fira. Ayah Ji, Mak Ji, jangan fikir bukan-bukan tau. Izman tu dia pandai-pandai sendiri. Fira pun tak nak. Apa salahnya? Dia tu baik, bagus. Betul tu Fira. Diorang berdua tu macam adik-beradik. Tapi Fira akan terus sayangkan Iman. Fira kena ikhlas terima kematian ni. Kematian ni dia satu benda yang tak boleh pulang. Jadi kena yakin Allah Ta'ala ni ada perancangan yang lebih baik untuk kita. Ayah Ji, Izman tu kekasih orang. Arwah Iman dah cerita dah masalah Izman dengan perempuan tu. Jadi rasanya tak salah kalau dia buat pilihan sendiri. Iman memang nak Fira menikah pada hari jadi Fira. Tapi walaupun tak ada jodoh, tapi yang tu adalah satu hadiah yang istimewa untuk Fira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak awak jangan ganggu saya? Tahu. Tapi hati saya mendesak untuk saya call awak. Sebab saya tak nak terputus hubungan ni. Kalau awak sayang hubungan kita, kenapa awak buat saya tak percaya kat awak? Kepercayaan tu indah. Kejujuran tu mewah. Jadi saya ingat bila saya bersikap terbuka, awak akan terima. Tapi sumpah saya memang tak ada niat untuk ambil kesempatan kat awak. Saya cuma nak tukar tanggungjawab tu jadi cinta yang nyata. Itu je. Izman, ada 2 orang yang akan benci saya kalau awak kahwin dengan saya. Okey, 1, Mama. 2, girlfriend. Tak apa, nanti saya bincang dengan diorang. Saya yakin diorang akan terima dengan keputusan yang saya nak buat tu. Kalau awak rasa dia boleh terima, kenapa awak datang jumpa parents saya seorang? Awak suruh parents awak jumpa parents saya dulu.
Lepas tu saya akan pertimbangkan balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Is, cakap dengan siapa tadi? Macam suara perempuan je. Is call Syafira. Perempuan bawa malang tu.